Combo 16 nak warna purple RC tapi yang market tak ada orang jual. Kita dah buat combo purple RC untuk korang. Korang nak, korang tengok ni video sampai habis. Okay guys, untuk combo ni kita bagi cover set HLD stiker tanam purple RC hitam untuk korang. Datang sekali dengan inner kilat exciter HL untuk korang. Jangan lupa ya, kita bagi sekali dengan lampu Tom Yam S1M lampu untuk korang. Untuk motor bahagian depan, kita bagi fork standard lower 1.5 inci. Espada punya. Untuk bahagian belakang, kita bagi monoshock NLK 205mm untuk korang guys. Jangan lupa ya, nak match dengan cover set, kita bagi sekali dengan spoiler purple custom guys. Hai, combo ini kalau nak pakai standard caliper memang tak cantik guys. Kita bagi sekali dengan Magic Boy caliper P9 depan, P8 belakang. Bagi sekali dengan master pump depan kiri kanan by Raceboy 14mm untuk korang. Nak bagi korang motor lagi cantik lagi lawa, mesti mau campur sikit elemen purple color untuk motor korang. So combo ni kita bagi sekali dengan handle grip Dyno Pro, sekali dengan balancer Magic Boy washer purple color, sekali dengan sprocket guide purple CNC daripada Vietnam, dan chain adjuster plate purple untuk korang main motor nampak lagi lawa. Kalau dah cantik macam ni, takkanlah tak pakai 304 mm screw. Kita bagi sekali Salaya one set purple original daripada Vietnam untuk korang. Dan kita bagi sekali dengan sport rim Alpha R series custom, sekali dengan disc floating PPR racing untuk korang. Okay guys, untuk combo ni asal harga kita bagi 4,000, tapi untuk UM promotion kita bagi harga 3859. Siapa pemasangan ke Sabah, Sarawak, satu Malaysia, kita layan. Mau tengok apa combo lagi dan bajet berapa? Korang komen ke bawah dan jumpa korang dekat next video. Ciao.